Jika anda sudah berusia lebih 60 tahun, saya mahu anda cuba bayangkan senario ini. Anda tidur selepas menikmati makan malam yang sihat, mungkin sepinggan salad sayur-sayuran kukus, sambil berasa bangga kerana telah membuat pilihan yang baik untuk diri sendiri. Namun pada keesokan paginya, anda berasa ada sesuatu yang tidak kena. Pertuturan anda mula menjadi pelat, lengan anda terasa lemah atau anda bangun tidur dengan gejala pening kepala tanpa sebarang tanda amaran terlebih dahulu. Kebanyakan orang berfikir bahawa perkara ini berlaku disebabkan oleh makanan bergoreng atau gula, tetapi ini adalah satu faktor yang mengejutkan. Kadang-kadang ia datang daripada sayur-sayuran yang anda sangka sedang melindungi diri anda. Ya, betul. Sayur-sayuran yang telah anda dengar selama bertahun-tahun baik untuk kesihatan jantung dan menyuburkan otak, tetapi selepas usia 60 tahun, ia boleh secara diam-diam meningkatkan risiko strok anda dalam sekelip mata. Saya telah menyaksikan perkara seperti ini tidak terkira kali sepanjang bekerja dengan warga emas. Sesuatu makanan yang pernah membantu badan anda pada usia 40 tahun boleh mendatangkan kemudaratan pada usia 70 tahun, terutamanya apabila dimakan bersama ubat-ubatan biasa atau dimakan pada waktu yang salah. Tetapi berita baiknya, anda tidak perlu takut pada makanan. Anda hanya perlu memahami bagaimana badan anda yang sedang menua memprosesnya dengan cara yang berbeza. Oleh itu, dalam video hari ini, kita akan mendedahkan 9 jenis sayur-sayuran popular yang boleh secara diam-diam meningkatkan risiko strok angin ahmar jika anda sudah berumur lebih dari 60 tahun. Dan yang lebih penting, cara untuk terus memakan sayur-sayuran ini dengan selamat. Sila tonton sehingga habis kerana sayur yang terakhir adalah jenis yang kebanyakan warga emas makan setiap minggu dan mungkin yang paling berbahaya antara semua. Sekarang, mari kita mulakan dengan sayur yang mungkin pernah anda anggap sebagai sahabat terbaik anda, tetapi boleh secara diam-diam menjadi musuh tersembunyi bagi otak anda selepas usia 60 tahun. Sayur nombor 9, bayam. Selama berdekad-dekad, bayam telah dipuji sebagai salah satu makanan paling sihat di dunia, penuh dengan zat besi, magnesium dan antioksidan. Tetapi selepas usia 60 tahun, makanan super ini boleh secara diam-diam beralih dari kawan menjadi lawan jika dimakan dengan cara yang salah. Sebabnya terletak pada oksalat, sejenis sebatian semula jadi dalam bayam yang berupaya bergabung dengan kalsium. Pada orang dewasa yang lebih muda, buah pinggang akan mudah menyingkirkan bahan-bahan ini. Tetapi apabila kita semakin tua, fungsi buah pinggang akan menjadi perlahan, saluran darah akan menjadi lebih keras dan ramai warga emas juga mengambil suplemen kalsium atau vitamin D. Gabungan faktor-faktor ini menyebabkan oksalat dan kalsium melekat bersama membentuk kristal kalsium oksalat yang kecil di dalam aliran darah. Lama-kelamaan, kristal-kristal ini boleh terkumpul dan menyempitkan arteri-arteri kecil yang membekalkan nutrien ke otak anda sama seperti pasir yang menyumbat paip-paip kecil. Aliran darah menjadi lemah, oksigen berkurangan dan gumpalan darah kecil boleh mencetuskan strok senyap yang sering berlaku dalam satu malam. Ini tidak bermakna bayam tidak baik. Ia hanya bermakna badan anda memprosesnya secara berbeza selepas usia 60 tahun. Untuk selamat, makanlah bayam pada waktu pagi, semasa sarapan atau makan tengah hari iaitu waktu badan anda dapat memprosesnya dengan lebih baik. Elakkan menggabungkannya dengan suplemen kalsium atau vitamin D terlalu kerap dan sila rujuk doktor jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau jantung. Bayam masih merupakan sumber nutrien yang hebat. Tetapi, selepas usia 60 tahun, ia datang dengan peraturan. Hormati peraturan itu dan ia akan melindungi anda. Jika diabaikan, ia boleh secara diam-diam melawan otak anda semasa anda tidur. Sayur nombor 8, brokoli. Selama berdekad-dekad, brokoli telah dipuji sebagai salah satu sayuran terbaik untuk jantung anda. Ia kaya dengan serat, antioksidan dan vitamin yang menyokong sistem imun dan memanjangkan umur. Tetapi selepas usia 60 tahun, brokoli boleh secara diam-diam menjadi satu risiko bukan kerana sayur itu sendiri, tetapi kerana cara ia berinteraksi dengan ubat-ubatan biasa. Masalah utamanya terletak pada vitamin K, nutrien yang membantu darah anda membeku dengan betul. Apabila anda masih muda, itu adalah satu perkara yang baik. Tetapi bagi warga emas yang mengambil ubat pencair darah seperti warfarin, Plavix atau aspirin, pengambilan vitamin K yang terlalu banyak boleh menghalang kesan ubat, menjadikan darah anda
terlalu pekat atau terlalu cair. Keseimbangan yang rapuh itu boleh menjadi perbezaan antara aliran darah yang stabil dan serangan stroke. Bahaya sebenar datang daripada ketidakkonsistenan. Makan brokoli dalam jumlah yang banyak dalam 1 minggu dan kemudian tidak memakannya langsung pada minggu berikutnya boleh mengganggu keseimbangan tahap ubat dalam badan anda tanpa anda sedari. Anda mungkin tidak merasakan apa-apa sehinggalah tekanan darah anda melonjak naik atau darah anda terlalu cair untuk membeku. Untuk selamat, kekalkan pengambilan brokoli anda secara konsisten, bukan secara ekstrem. Anda tidak perlu mengelakkannya sepenuhnya, cuma elakkan perubahan mendadak dalam jumlah pengambilannya dan sentiasa maklumkan kepada doktor tentang diet tetap anda supaya mereka boleh menyesuaikan ubat anda dengan selamat. Brokoli masih boleh melindungi jantung dan otak anda, tetapi selepas usia 60 tahun, ia perlu dimakan dengan seimbang dan penuh kesedaran. Sedikit konsistensi akan membantu aliran darah dan masa depan anda kekal stabil dan kukuh. Saya nombor 7. Salad romaine. Bagi ramai warga emas, sepinggan salad ringan pada waktu malam kelihatan seperti pilihan yang sangat sihat, rendah kalori, mudah dihadam dan baik untuk jantung. Tetapi tidak ramai yang menyedari bahawa salad romaine apabila dimakan pada lewat malam boleh secara diam-diam meningkatkan risiko stroke dalam sekelip mata. Inilah sebabnya romaine bertindak sebagai diuretik semula jadi, yang bermaksud ia merangsang badan anda untuk mengeluarkan air. Pada orang dewasa yang lebih muda, ini hampir tidak memberi kesan. Tetapi selepas usia 60 tahun, buah pinggang anda berfungsi lebih perlahan, saluran darah lebih keras dan isyarat dahaga anda menjadi lebih lemah. Anda mungkin tidak berasa dehidrasi, tetapi darah anda akan menjadi lebih pekat semasa anda tidur. Darah yang pekat akan mengalir dengan perlahan melalui saluran darah yang telah menua, menjadikannya lebih mudah untuk gumpalan darah kecil terbentuk, terutamanya apabila digabungkan dengan ubat tekanan darah tinggi atau ubat diuretik. Penyelesaiannya bukan dengan mengelakkan salad, tetapi dengan mengatur masa dengan bijak. Nikmatilah salad romaine anda pada waktu makan tengah hari atau awal hari, iaitu masa badan anda terhidrat dengan baik dan peredaran darah lebih kuat. Jika anda makan sayur-sayuran hijau pada waktu malam, minumlah segelas kecil air bersamanya untuk membantu mengekalkan peredaran darah. Salad romaine masih boleh menyokong kesihatan jantung dan sistem penghadaman, tetapi selepas usia 60 tahun, masa adalah segalanya. Makan pada waktu yang salah boleh secara diam-diam memberi tekanan kepada otak dan peredaran darah anda. Makan dengan cara yang betul, ia tetap menjadi sekutu yang renggop dan segar seperti sedia kala. Sayur nombor 6. Lobak merah. Lobak merah dikenali sebagai salah satu snack paling sihat. Rangap, rendah kalori dan penuh dengan beta-karotena yang baik untuk kesihatan mata. Tetapi bagi warga emas, terutamanya selepas usia 60 tahun, memakan lobak merah mentah pada waktu yang salah boleh secara diam-diam menimbulkan masalah kepada peredaran darah dan otak anda. Inilah sebabnya lobak merah mentah dihadam dengan cepat, melepaskan gula semula jadinya ke dalam aliran darah. Pada orang dewasa yang lebih muda, badan mudah menangani lonjakan ini. Tetapi pada warga emas, terutamanya mereka yang menghidap pradiabetes, diabetes atau metabolisme yang perlahan, lonjakan gula ini boleh mencetuskan tindak balas berantai. Paras gula darah melonjak naik dan kemudian menjunam semasa tidur. Kejatuhan mendadak ini mendorong peningkatan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, menyebabkan saluran darah anda mengecut dan meningkatkan tekanan darah semasa badan sepatutnya berehat. Digabungkan dengan dehidrasi ringan, darah anda akan menjadi pekat, mewujudkan keadaan yang sempurna untuk gumpalan darah kecil yang boleh mengurangkan aliran darah ke otak. Penyelesaiannya sangat mudah. Elakkan makan lobak merah mentah secara bersendirian atau pada waktu malam. Nikmatinya pada awal hari dan gabungkan dengan protein atau lemak baik seperti sos humus atau yogurt. Ini akan membantu melambatkan penyerapan gula dan mengekalkan tenaga yang stabil. Lobak merah masih merupakan sumber vitamin dan antioksidan yang hebat. Cuma ingat bahawa selepas usia 60 tahun, makanan yang sihat sekalipun memerlukan masa dan keseimbangan. Lobak merah pada waktu siang membantu menyembuhkan. Lobak merah pada waktu malam boleh secara diam-diam memudaratkan.
Jika anda mendapati video ini bermanfaat, sila luangkan sedikit masa untuk menekan butang suka. Ia benar-benar membantu warga emas lain menemui petua kesihatan penting ini. Dan jangan lupa untuk melanggan saluran kesihatan warga emas untuk menonton lebih banyak video yang membantu anda kekal sihat, cerdas dan berdikari. Dan beritahu kami di ruangan komen berapa umur anda, menonton dari mana dan bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini. Type di ruangan komen di bawah, saya membaca setiap komen dan saya sangat suka mendengar cerita anda. Sayur nombor 5, bawang putih. Bawang putih telah lama dipuji sebagai salah satu ubat semula jadi yang paling mujarab. Ia membantu menurunkan tekanan darah, menyokong kesihatan jantung dan menguatkan sistem imun. Tetapi selepas usia 60 tahun, terutamanya bagi mereka yang mengambil ubat pencair darah, bawang putih boleh secara diam-diam melepasi sempadan dari pelindung kepada berbahaya. Inilah sebabnya, bawang putih adalah pencair darah semula jadi. Ia mengandungi alisin dan sebatian sulfur yang membantu mengurangkan pembekuan darah dan menjadikan darah mengalir lebih bebas. Itu adalah baik kecuali jika anda sudah pun mengambil ubat pencair darah yang dipreskripsi oleh doktor seperti warfarin, clopidogrel atau bahkan aspirin harian. Apabila digabungkan, ia boleh menjadikan darah anda terlalu cair, meletakkan saluran darah yang rapuh di otak pada risiko pendarahan. Akibatnya, boleh jadi pening, lebam, hidung berdarah atau dalam kes yang teruk, stroke hemoragik. Penyelesaiannya bukan dengan meninggalkan bawang putih, tetapi dengan menggunakannya secara bijak. Hentikan penggunaan suplemen bawang putih pekat melainkan diluluskan oleh doktor dan makanlah dalam jumlah yang kecil dalam masakan yang dimasak. Memasak akan mengurangkan kesan pencairan darah bawang putih dan menjadikannya lebih mudah dihadam. Perhatikan tanda-tanda amaran awal bahawa darah anda mungkin terlalu cair seperti lebam yang tidak normal, sakit kepala yang kerap atau keletihan dan buat penyesuaian dengan bantuan doktor anda. Bawang putih masih merupakan anugerah sejati dari alam semula jadi, tetapi selepas usia 60 tahun, ia mesti dianggap seperti ubat. Jika digunakan dengan betul, ia akan menguatkan jantung anda. Jika digunakan tanpa berhati-hati, ia boleh secara diam-diam membahayakan otak anda. Sayur nombor 4, bawang besar. Bawang besar penuh dengan antioksidan dan sebatian yang melindungi jantung. Ia membantu mengurangkan kolesterol, melawan keradangan dan bahkan menyokong peredaran darah. Tetapi bagi warga emas berumur 60 tahun ke atas, terutamanya mereka yang mengambil ubat tekanan darah tinggi atau ubat pencair darah, bawang besar boleh secara diam-diam menimbulkan masalah jika dimakan dalam jumlah yang banyak atau pada waktu yang salah. Sebabnya terletak pada sebatian yang dipanggil quercetin. Ia membantu melebarkan saluran darah secara semula, jadi untuk menurunkan tekanan darah yang sangat bermanfaat secara sederhana. Tetapi risikonya timbul apabila diambil bersama ubat preskripsi yang juga melakukan tugas yang sama. Bagi warga emas, ini boleh menyebabkan tekanan darah jatuh terlalu rendah, mengurangkan bekalan oksigen ke otak dan menjadikan mereka lebih terdedah kepada rasa pening, letih atau keliru. Pada waktu malam, apabila tahap hidrasi badan menurun dan peredaran darah melambat, gabungan ini boleh menjadi punca strok kecil atau pingsan. Untuk selamat, makan bawang besar sebagai perasa, bukan sebagai hidangan utama. Masaklah ia dan bukannya makan mentah kerana haba akan mengurangkan kekuatan quercetin. Elakkan hidangan yang mengandungi banyak bawang besar pada waktu malam, iaitu masa peredaran darah anda melambat secara semula jadi dan pastikan anda minum air secukupnya sepanjang hari. Jika anda mengambil ubat untuk tekanan darah atau peredaran darah, maklumkan kepada doktor. Moht Rizal tentang jumlah bawang besar yang anda makan. Walaupun penyesuaian kecil boleh membuat perbezaan. Bawang besar masih merupakan sebahagian hebat daripada diet yang sihat, tetapi selepas usia 60 tahun, ia perlu dimakan secara seimbang. Sedikit saja sudah menambah rasa dan perlindungan, tetapi terlalu banyak pada waktu yang tidak sesuai boleh secara diam-diam memberi tekanan kepada otak dan peredaran darah anda. Sayur nombor 3, jagung. Bagi ramai warga emas, jagung memberikan rasa seperti makanan yang selesa. Jagung rebus, bubur jagung atau sesenduk sup jagung. Ia biasa, hangat dan kelihatan tidak berbahaya.
Tetapi kebenaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang ialah dari segi pemakanan. Jagung berfungsi lebih seperti kanji berbanding sayur. Dan selepas usia 60 tahun, perbezaan itu sangat penting. Apabila anda makan jagung, badan akan cepat menukar gula semula jadinya kepada glukosa, menyebabkan paras gula darah melonjak sama seperti memakan roti putih. Bagi warga emas yang mempunyai tindak balas insulin yang lebih perlahan atau peredaran darah yang lebih lemah, kesan roller coaster ini boleh secara diam-diam meningkatkan risiko stroke dan memberi tekanan kepada jantung. Paras gula darah yang melonjak diikuti dengan kejatuhan mendadak, mendorong badan melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, menyebabkan saluran darah mengecut, darah menjadi lebih pekat, dan mewujudkan persekitaran yang sempurna untuk pembentukan gumpalan darah semalaman. Penyelesaiannya bukan dengan meninggalkan jagung selama-lamanya, tetapi dengan memakannya secara lebih bijak. Elakkan makan jagung pada waktu malam, iaitu masa badan anda kurang aktif dan lebih mudah dehidrasi. Gabungkannya dengan protein atau lemak baik seperti telur, avokado atau kekacang untuk melambatkan penyerapan gula. Dan anggaplah jagung sebagai hidangan sampingan sekali-sekala, bukan hidangan utama setiap hari. Jagung segar adalah lebih baik daripada produk jagung yang diproses seperti tepung jagung yang dihadam lebih cepat dan menyebabkan lonjakan gula yang lebih pantas. Jagung mungkin mempunyai rasa yang ringkas dan manis, tetapi selepas usia 60 tahun, badan anda melayannya secara berbeza. Dengan keseimbangan yang betul, anda masih boleh menikmatinya. Cuma jangan terlalu kerap atau terlalu lewat. Saya nombor 2. Asparagus. Asparagus sering dianggap sebagai sayuran yang bersih, ringan, elegan dan digemari dalam rancangan pemakanan sihat. Tetapi selepas usia 60 tahun, hidangan sampingan yang kelihatan sophisticated ini boleh secara diam-diam meletakkan peredaran darah anda dalam keadaan beresiko jika dimakan pada waktu yang salah. Ini kerana asparagus adalah diuretik semula jadi yang bermaksud ia merangsang badan anda untuk mengeluarkan air. Bagi orang dewasa yang lebih muda, itu tidak berbahaya. Tetapi bagi warga emas, ia boleh membawa kepada dehidrasi semalaman, darah yang lebih pekat dan peredaran yang lebih perlahan, terutamanya apabila digabungkan dengan ubat tekanan darah tinggi atau ubat diuretik lain. Darah yang pekat akan mengalir dengan perlahan melalui saluran darah yang telah menua, meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah kecil yang boleh menghalang aliran oksigen ke otak semasa anda tidur. Penyelesaiannya sangat mudah. Elakkan makan asparagus pada lewat malam. Nikmatinya semasa makan tengah hari atau makan malam awal, iaitu masa anda masih minum air dan bergerak aktif. Minum air atau makan makanan yang menghidratkan seperti timun atau tembikai susu bersamanya. Dan jika anda mengambil ubat untuk tekanan darah atau buah pinggang, tanya doktor anda sama ada asparagus boleh meningkatkan kesan ubat-ubatan tersebut. Asparagus masih sangat kaya dengan vitamin dan antioksidan yang melindungi jantung dan kulit anda. Tetapi sama seperti banyak makanan lain, ia memerlukan masa dan keseimbangan selepas usia 60 tahun. Makan awal kekal terhidrat dan anda boleh mendapatkan manfaatnya tanpa risiko tersembunyi semalaman. Sayur nombor 1. Tomato. Tomato sering dianggap sebagai simbol utama pemakanan sehat, ringan, segar dan penuh dengan antioksidan. Tetapi selepas usia 60 tahun, bahan utama di dapur ini boleh secara diam-diam menyebabkan masalah peredaran darah yang meniru gejala stroke. Tomato tergolong dalam keluarga nightshade yang mengandungi sebatian seperti histamin, tiramin dan solanin. Bahan-bahan ini boleh mencetuskan keradangan, menyebabkan saluran darah mengecut atau mengembang secara tidak menentu dan mengganggu isyarat saraf. Bagi otak dan saluran darah yang menua dan sudah rapuh, ini boleh membawa kepada gejala pening, sakit kepala atau kebas yang terasa sangat mirip dengan tanda-tanda amaran awal stroke. Keasidan dalam tomato juga mempengaruhi keseimbangan elektrolit anda, mengurangkan kalsium dan magnesium, mineral penting untuk fungsi saraf dan otot yang stabil. Apabila dimakan dalam jumlah yang banyak, terutamanya pada waktu malam, ini boleh menyebabkan tekanan darah tidak menentu dan peredaran darah terganggu semasa tidur. Ini tidak bermakna anda perlu meninggalkan tomato. Masaklah ia sedikit untuk mengurangkan tahap solanin dan menjadikan antioksidan seperti lycopene lebih mudah diserap.
Elakkan hidangan dengan tomato sebagai bahan utama sebelum tidur dan nikmatilah pada awal hari. Gabungkannya dengan makanan kaya magnesium seperti biji labu atau bayam untuk mengimbangi keasidannya. Tomato masih merupakan sumber nutrien yang membantu melindungi jantung, tetapi selepas usia 60 tahun, ia adalah soal kesederhanaan, masa dan mendengar kata badan. Nikmatinya dengan bijak dan ia akan tetap menjadi sekutu anda dan bukannya menjadi pencetus senyap kesimpulan. Selepas mendengar tentang 9 jenis sayur ini dan risiko tersembunyinya adalah mudah untuk berasa terkejut atau bahkan sedikit risau. Kita telah diajar sepanjang hidup bahawa sayur-sayuran sentiasa baik untuk kita dan sebahagian besarnya adalah benar. Tetapi selepas usia 60 tahun, badan anda berubah. Buah pinggang anda menapis dengan lebih perlahan, saluran darah anda lebih nipis dan lebih rapuh dan keperluan hidrasi anda berubah dengan ketara. Makanan yang paling sihat sekalipun boleh bertindak secara berbeza dalam badan yang sedang menua. Persoalannya bukan lagi tentang apa yang anda makan, tetapi bila anda makan, berapa banyak anda makan dan apa lagi yang anda makan bersamanya. Sepinggan salad pada waktu makan tengah hari boleh menguatkan anda, tetapi salad yang sama pada waktu malam boleh secara diam-diam memekatkan darah anda atau menurunkan tekanan darah anda secara berlebihan. Bawang putih dalam masakan boleh melindungi jantung anda, tetapi suplemen bawang putih yang digabungkan dengan ubat boleh mencairkan darah ke tahap yang berbahaya. Masa, keseimbangan dan kesedaran, inilah alat sebenar untuk umur panjang. Sebenarnya anda tidak berdaya. Semakin anda memahami badan anda, semakin banyak kawalan yang anda ada ke atas kesihatan anda. Dengan perubahan kecil yang disengajakan, seperti kekal terhidrat, menyesuaikan masa makan dan memberi perhatian kepada interaksi ubat, anda boleh terus menikmati makanan yang anda suka tanpa rasa takut. Kerana kesedaran bukanlah satu sekatan, tetapi ia adalah kebebasan. Penafian, perubatan. Video ini hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan tidak boleh menggantikan nasihat perubatan daripada pakar. Keadaan kesihatan setiap warga emas adalah unik, terutamanya jika anda mengambil ubat preskripsi atau menguruskan penyakit kronik. Sentiasalah berunding dengan doktor atau penyedia penjagaan kesihatan anda sebelum membuat perubahan besar dalam diet atau menyesuaikan rutin suplemen anda. Mendengar kata badan dan bekerjasama rapat dengan doktor anda adalah jalan paling selamat untuk jangka masa panjang. Hari ini, kita telah mendedahkan 9 jenis sayur-sayuran popular yang boleh secara diam-diam meningkatkan risiko stroke jika dimakan dengan cara yang salah dari bayam dan brokoli hingga tomato dan asparagus. Tetapi ingat, makanan ini bukanlah musuh anda. Apabila dimakan pada waktu yang betul secara sederhana dan dengan kesedaran tentang ubat-ubatan dan hidrasi, ia masih boleh melindungi otak anda dan menguatkan badan anda. Sekarang, saya ingin mendengar daripada anda. Sayur yang manakah antara sayur-sayuran ini yang paling mengejutkan anda? Dan adakah anda akan mengubah cara atau masa anda memakannya? Taipkan jawapan anda di ruangan komen di bawah. Cerita anda mungkin dapat membantu warga emas lain yang sedang menonton. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, sila tekan suka pada video ini, langgan saluran kesihatan warga emas dan klik butang super thanks jika anda ingin menyokong misi kami dalam membantu warga emas kekal sihat, berpengetahuan dan berdikari. Ingat, apa yang anda letakkan di atas pinggan anda hari ini akan menjadi kecerdasan, kekuatan dan kebebasan yang akan anda bawa ke hari esok. Kekal cerdas, selamat dan bersemangat kerana penuaan bukanlah kemerosotan.